Aku ni melawak daripada kau kecil lagi Ajak. Satu haram anugerah, satu haram piala tak pernah dapatnya. Dialog itu sebenarnya direka oleh Ajak. Tapi benda tu bila dia suruh cakap tu, saya cerita lah bersedikit lah. Saya malu sebenarnya. Dan kejadian pada hari itu, saya sepanjang nak buat sebelum nak buat persembahan tu, saya minta tukar je. Ajak nak tukar tak? Masa tu Dah start dah. Persembahan dah start. Sambil jalan tu pun. Masih sambil jalan. Sudahlah kau ni. Buat je. Aku suruh tu buat je lah. Akhirnya saya cakapkan juga. So saya tak sangka benda tu orang suka sangat. Memang betul lah. Ajak tu yang patut jadi juara lah tu. Memang layak lah dia. Sebab dia tahu apa yang orang, ayat yang macam mana, cara yang macam mana, punchline yang macam mana. Dan saya amat-amat berterima kasih lah. Sebab saya memang malu nak cakap benda tu. Tetapi lepas pada saya cakap tu, benda-benda tu memang dia datang dari naluri tu, dalam otak tu ada benda tu. Tapi kita tak mau cakap. Tapi tak tercakap. Tapi tak tercakap. Tapi di situ saya katakan semua. Ibarat saya meluahkan. Tetapi sebenarnya apa yang perlu saya cakap tu semua Ajak dah susunkan untuk saya. Cakap untuk bagi sedap. Sebab bermain pentas ini saya bukanlah orang yang arif. Sudah semestinya saya berada di bawah dia. Dia lebih arif. Dia orang yang pernah juara. Saya tak pernah juara. Dia pernah juara. So dia lebih tahu. Jadi itulah dia. Dan maknanya cerita pasal yang saya cakap, dialog itu memang hasrat itu ada dah dalam. Tetapi untuk luar tu saya takut, saya tak berani, saya malu. Tapi Ajak ni lah antara orang puncanya untuk saya ni. Termasuklah kawan saya, sahabat saya Ropi tu. Apa pun ada kat situ, dia pun kata kena cakap. Sedap pun dia.